Ya, Dana nak bina surau. Ya, Dana nak bina surau. Dah cukup. Dah cukup. Upin, Ipin ada hikmah kan? Upin, Ipin ada hikmah kan? Ya, kita dapat surau baru. Ya, kita dapat surau baru. Yeay! Menjelang sudah hari raya yang mulia. Menjelang sudah hari raya yang mulia. Disambut dengan gembira bersama keluarga. Disambut dengan gembira bersama keluarga. Kumpul sanak saudara, saling maaf bermaafan. Kumpul sanak saudara, saling maaf bermaafan. Di hari kepadamu Tuhan kami memanjatkan. Kepadamu Tuhan kami memanjatkan. Doa restu dan harapan. Doa restu dan harapan. Ayah bunda kami merindukan. Ayah bunda kami merindukan. Semoga kita dipertemukan. Semoga kita dipertemukan. Dapat bersama kita merayakan. Dapat bersama kita merayakan. Salam Aidilfitri. Salam Aidilfitri yang mulia. Bunga api! Bunga api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Boba. Tada. Boba. Tada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.
Opa menangis kenapa? Opa menangis kenapa? Opa terkenangkan mak korang bila tengok baju-baju ni. Opa terkenangkan mak korang bila tengok baju-baju ni. Seingat Opa, baju ni arwah mak kau punya. Seingat Opa, baju ni arwah mak kau punya. Hai ni pula memang dia berhajat nak jahitkan buat baju raya. Hai ni pula memang dia berhajat nak jahitkan buat baju raya. Tapi tak sempat. Akak, jangan pakailah baju-baju ni. Tapi tak sempat. Akak, jangan pakailah baju-baju ni. Nanti Opa sedih. Pakailah, cantik. Nanti Opa sedih. Pakailah, cantik. Opa suka. Korang buat raya ni raya bermakna buat Opa. Opa suka. Korang buat raya ni raya bermakna buat Opa. Dapat pakai baju ni pun. Dapat pakai baju ni pun. Dah bermakna buat kita orang. Raya yang penuh kenangan manis. Dah bermakna buat kita orang. Raya yang penuh kenangan manis. Betul-betul. Betul-betul. Malam tadi, Opa dengan akak buat banyak ketupat. Macam-macam jenis. Betul ke Ipin? Malam tadi, Opa dengan akak buat banyak ketupat. Macam-macam jenis. Betul ke Ipin? 2, 3 selipar. Saya sudah lapar. 2, 3 selipar. Saya sudah lapar. Banyaknya ketupat. Saya suka. Makan ya. Terima kasih Opa. Sama-sama. Makan ya. Terima kasih Opa. Sama-sama. Sedapnya. Nasi jagung. Itu ketupat palas inti jagung. Sedapnya. Nasi jagung. Itu ketupat palas inti jagung. Nak kena cuba semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak kena cuba semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuk mana? Atuk. Atuk. Sini. Dari dapur? Ya lo. Dia. Atuk bagi ketupat periuk ke? Sini. Ya. Atuk bagi ketupat periuk ke? Dengan ketupat sotong ni. Wah, baru kali ini aku lihat ketupat sotong. Saya apa? Dengan ketupat sotong ni. Baru kali ini aku lihat ketupat sotong. Saya apa? Rasalah. Terima kasih. Upin, kenapa monyok aja? Rasalah. Terima kasih. Upin, kenapa monyok aja? Oh, tak seronok tak ada ketupat nasi. Siapa kata tak ada? Nah, satu dulang Badrul bawa. Oh, tak seronok tak ada ketupat nasi. Siapa kata tak ada? Nah, satu dulang Badrul bawa. Kan puas-puas. Ini baru raya. Puas-puas. Ini baru raya. Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Aduh, ramai. Semua pun dah balik.
sebab nak pergi awal ke surau? Aduh, ramai. Semua pun dah balik sebab nak pergi awal ke surau? Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan je tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Alasan dia tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Oh. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Oh. Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Pak. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Pak. Upin, tunggulah aku. Upin, tunggulah aku. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Cepatlah ni. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Cepatlah ni. Dah malam, lagi nampak cantik.